Okey. Stiker 3D emblem bismillah. Yang ni aku rasa aku buat atas lah. Sebab anak aku kata ni macam rendah sangat. Ni lawa duduk atas lah. Dia senang je. Buka je, kita peel dia punya stiker ni. Perlahan-lahan tau. Tunjuk-tunjuk ni. Dia kena slow-slow kan. Okey. Okay, sebelum hampa apply benda ni, hampa bersihkan tempat pungkaan tu. Kan, lap dengan kain bawah. Tu tampai saja. Center tak ni? Awak Minah tengok tengah-tengah tak? Sengit tak? Tak. Okey. Tampai, lap. Tekan sikit. Bismillah ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tampai. Toknyok sikit dengan kain. Supaya semuanya melekat-lekat secara padu. Lepas tu baru kita tarik balik kita punya stiker ni secara perlahan-lahan geng. Dan walah kan lawa tu. Bila sampai rumah kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Dapatkan geng. Yang ni yang 13 cm. Ada yang lagi besar 20 cm je. Dapatkan dekat beg kuning.